Kehidupan penuh suka dan duka. Onak dan duri. Tiada yang boleh menjangka setiap rezeki, jodoh dan ajal. Semuanya di tangan Ilahi. As-salatu khairum minan naum. Hari ini, Azman dan Sofia berdebar-debar menanti kelahiran anak pertama mereka. Kelahiran yang ditunggu-tunggu setelah berkahwin hampir 4 tahun. Sayang, Ayah nak namakan dia Muhammad Abbasi. Sedap nama tu bang. Kan? Apa maksud dia? Maksud dia rajin berusaha. InsyaAllah mudah-mudahan nanti bila dia besar dia berjaya. Kelahiran Muhammad Abbasi menambahkan lagi jumlah umat Islam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang mencecah hampir 2 juta orang. Jumlah sebesar ini pasti memerlukan sebuah organisasi yang mampu menjaga, memantau, mengurus dan melaksanakan kerja-kerja pembangunan umat Islam. MAWIP telah ditubuhkan pada 1 Februari 1974 serentak dengan penubuhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selepas 10 tahun, Labuan diisytiar menjadi wilayah persekutuan pada 16 April 1984 dan diikuti Putrajaya pada 1 Februari 2001. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 atau dikenali Akta 505 menyebut bahawa ada satu badan yang dikenali Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang perkara-perkara yang berhubung dengan agama Islam. Bermula dengan pengurusan unit-unit di Baitul Mal pada tahun 1974 yang terletak di bangunan lama Pusat Islam. Ia terus berkembang dengan penubuhan syarikat Pusat Pungutan Zakat sebagai ejen kutipan zakat bertujuan melancarkan dan meningkatkan kutipan zakat di wilayah persekutuan. Sebenarnya saya berkhidmat pada tahun 86, pada bulan September, dan saya ni sebenarnya cara penempatan saya itu memang berbeza lah dengan kalau kita tengok MAWIP yang lain lah. Sebab saya ditawarkan skim perkhidmatan semasa selepas saya kumpul. Dan saya terus, saya berkhidmat sebenarnya dibayar oleh kerajaan gaji saya. Dan saya ditempatkan di Baitul Mal lah. Sebelum ni MAWIP memang tak popular lah. Memang kalau nama popular je ialah Baitul Mal. MAWIP ni berjaya mengubah saya sebagai insan yang lebih baik daripada saya. Sebabkan tu saya tak ada hasrat lah untuk matak jawatan ataupun mencari pekerjaan lain. Tentu itu yang menyebabkan saya bertahan di MAWIP selama 33 tahun. Perkembangan penubuhan bahagian-bahagian di MAWIP sejajar dengan pertambahan fungsi MAWIP dan pertambahan kaki tangannya, kelulusan JPA terhadap penetapan jawatan kaki tangan MAWIP serta kelulusan mewujudkan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif CEO MAWIP.
pada Mei 1989. Kutipan dan agihan dibuat sendiri oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu MAWIP. Tetapi kita tengok ada kekurangan dan kelemahan dalam aspek itu. Maka kajian dilaksanakan untuk kita lihat bagaimana kita boleh menambahkan pendapatan dalam soal kutipan ini tadi. Pada November 1989, MAWIP telah melangkah ke hadapan dengan kita menubuhkan pusat pungutan zakat ataupun dalam korporatnya Harta Suci Sdn Bhd yang kita berikan fungsi untuk mengutip zakat di wilayah-wilayah persekutuan. Maka apabila tertubuhnya Harta Suci Sdn Bhd ini ataupun lebih dikenali sebagai pusat pengutan zakat, kita punya pencapaian dalam aspek kutipan kita lihat semakin meningkat daripada setahun ke setahun. Dia bukan sekadar nilai kutipan itu, tetapi bagaimana sistem mengutip dan kemudahan-kemudahan yang kita sediakan kepada para pembayar bagi memudahkan mereka menunaikan rukun Islam ini tadi. Dan insya-Allah alhamdulillah dalam tempoh ini sehingga ke hari ini kalau kita lihat jumlah kutipan kita sentiasa meningkat daripada setahun hingga setahun, dan tahun 2023 ini kita letakkan satu target kepada pusat pungutan zakat untuk mampu mengutip sehingga 1 bilion ringgit Malaysia, yang akhirnya ini nanti ke semua kutipan ini kita akan agihkan kepada golongan yang memerlukan. Jumlah kutipan dan agihan zakat meningkat dari tahun 70-an sehingga kini yang mencecah lebih 800 juta ringgit setiap tahun dan ditambah dengan hasil pendapatan lain MAWIP. Melihat perkembangan MAWIP yang amat progresif, pengurusan tertinggi MAWIP mengambil keputusan memindahkan premis MAWIP ke beberapa lokasi dari bangunan lama Pusat Islam Dewan Tunku Abdul Rahman, premis lot 132, 138 Jalan Ipoh, sehinggalah ke Darus Zakah pada tahun 1990. Beberapa tahun kemudian, pejabat MAWIP sekali lagi berpindah dari Darus Zakah ke Kompleks Pusat Islam berdekatan dengan Masjid Negara. Pejabat pentadbiran MAWIP sekali lagi berpindah ke Wisma Baitul Mal, Jalan Ipoh. Kemudian ke bangunan Perkim. Peningkatan semakin berlaku daripada semasa ke semasa, daripada tahun ke tahun. Dan bermula pada tahun 2009, kita mula menyewa bangunan Perkim apabila bilangan pegawai telah mencapai kepada 1,100 orang ketika itu. Jadi memerlukan satu ruang yang lebih luas supaya pegawai-pegawai MAWIP dapat melaksanakan fungsi dan tugas dengan selesa. Memandangkan pendapatan kutipan zakat semakin meningkat sesuai dengan peningkatan peranan MAWIP serta pembangunan Malaysia, perancangan membina Menara MAWIP menjadi realiti apabila ia siap dibina sepenuhnya pada tahun 2023. Peranan MAWIP tidak terhad sekadar mengutip dan mengagihkan zakat sahaja. Ia melibatkan aspek pembangunan sosial sehingga meraih kejayaan demi kejayaan. Antaranya, surat kelulusan penjawatan daripada Kementerian Kewangan Malaysia berkuat kuasa pada 18 Mei 2007, anugerah Hartanah Wakaf terbaik tahun 2009, pencapaian sijil audit bersih tanpa teguran kepada penyata kewangan MAWIP selama 17 tahun berturut-turut daripada Jabatan Audit Negara, dan pelbagai kejayaan yang diraih oleh MAWIP bagi aspek pendidikan, bagi melahirkan umat Islam yang berpengetahuan dan mampu menjadi khalifah di muka bumi yang penuh dengan cabaran ini. Daripada ribuan asnaf yang menerima pelbagai kategori bantuan daripada pihak MAWIP, Muhammad Abbasi merupakan salah seorang pelajar cemerlang yang juga penerima bantuan pendidikan MAWIP. Beliau berjaya mencapai cita-citanya dan meraih kehidupan yang lebih baik, sama seperti cerita kejayaan Dr. Muhammad Amirullah. Bantuan kewangan disalurkan oleh pihak MAWIP kepada saya di peringkat RPT sangat memberi ruang dan peluang untuk saya melanjutkan ke peringkat ijazah sarjana muda sehingga peringkat Doktor Falsafah dalam bidang yang saya minati, bidang kimia. Dr. Muhammad Amirullah mendapat pelbagai bantuan pendidikan sejak di Sekolah Menengah Agama MAWIP di Ceras. Bantuan tersebut membolehkan anak jati Kuala Lumpur ini menggapai impiannya bergelar seorang pensyarah
di Universiti Malaya. Sehingga kini, karier saya sebagai pensyarah kanan di Universiti Malaya, saya telah memperoleh 17 anugerah antarabangsa. Antara pencapaian terbesar ialah saya mendapat anugerah dari Persatuan Kimia Amerika untuk mewakili Malaysia ke persidangan di Washington dan di Harvard University. InsyaAllah 2024, sekali lagi saya akan mewakili Malaysia ke California, USA di bawah tajaan The Royal Society of Chemistry, United Kingdom. Terdapat 9 kategori bantuan pendidikan yang disediakan oleh MAWIP. Antaranya ialah bantuan am persekolahan, bantuan am pelajaran IPT, bantuan pakaian dan peralatan persekolahan, bantuan beasiswa insentif khas pelajar cemerlang dalam dan luar negara. Alhamdulillah, kejayaan yang saya gapai sehingga hari ini tidak akan menjadi realiti tanpa bantuan MAWIP. Terima kasih pembayar zakat. Terima kasih MAWIP. Bagi seorang wanita pula, bantuan pendidikan MAWIP telah mengubah 360 darjah jalur kehidupannya. Nurhanim Muhammad Daud yang pernah tinggal di asrama Darul Kifayah mendapat manfaat yang sangat besar. Daripada seorang anak yatim, kini beliau bergelar seorang pegawai undang-undang di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Mak saya merupakan seorang ibu tunggal yang mana mak saya membesarkan kami 4 beradik dengan menjana pendapatan menjual kuih dan juga menjadi seorang pencuci pejabat. Dan kami juga turut membantu emak untuk mencari rezeki di usia yang masih kecil dengan menjual kuih di sekitar flat di Pantai Dalam. Kecekalan Ibu Nurhanim membesarkan anak-anaknya banyak disokong oleh bantuan yang disediakan oleh MAWIP. Nurhanim bukti manfaat kutipan dan agihan zakat yang diurus dengan bijak. Pada satu hari, atas saranan jiran, mak saya telah membuat keputusan dengan persetujuan saya untuk memohon kemasukan saya ke asrama Darul Kifayah Jalan Ipoh. Darul Kifayah ditubuhkan pada tahun 1983 bertujuan bagi menjaga kesejahteraan anak yatim, saudara baru dan pelajar-pelajar miskin dengan mengadakan tempat kediaman sementara, memberi bimbingan agama dan akhlak dan mengadakan kemudahan pendidikan yang sempurna. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, tenaga pengajar di Kompleks Anak-Anak Yatim Darul Kifayah dan semua tenaga kerja yang telah menyumbang ke arah pembentukan saya dan mencorakkan kepada siapa saya pada hari ini. Tanpa sokongan daripada Majlis Agama Islam, pembayar zakat dan juga semangat daripada anak-anak asnaf yang senasib dengan saya tidak akan berada di mana saya berada sekarang. Kejayaan Dr. Amirullah dan Nurhanim merupakan kisah kejayaan yang tidak didendangkan. Seperti jutaan umat Islam di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, ramai yang telah mendapat sinar baru dalam kehidupan mereka hasil daripada agihan kutipan zakat oleh MAWIP yang disalurkan mengikut kelayakan dan kategori. Kecekapan MAWIP mentadbir dan mengurus kutipan zakat telah membuka lembaran baru dalam sektor perniagaan dengan kelahiran pelbagai anak syarikat MAWIP dalam pelbagai bidang serta kolaborasi dengan agensi lain bagi menjadi pemangkin usahawan muda di wilayah persekutuan. Kekuatan umat Islam dinilai dari aspek penguasaan dalam bidang perniagaan. Inilah yang menjadi pegangan seorang usaha Nita yang juga merupakan seorang bekas pelajar Institut Kemahiran Baitul Mal MAWIP. Sangat bagi impact. Rabi ni bukan orang senang, Rabi orang susah. Mak seorang guru kafa, ayah seorang pemandu teksi, lepas tu broken family masa tu. Jadi Rabi dapat peluang untuk join IKB ni sebabkan Rabi adalah broken family. Kejayaan yang dikongsikan oleh pengasas Durian Crepe Rabi, Robiatul Adawiyah Ibrahim, 36 tahun, pastinya membuka mata ramai pihak. Syarikat beliau kini mampu meraih jualan mencecah jutaan ringgit. Tegas beliau, inilah keberkatan duit bantuan asnaf yang diterima olehnya.
Dan daripada situlah impactnya join belajar, saya bawa bekalan ilmu yang saya belajar selepas lepas SPM kot umur masa tu, belajar macam mana nak menyediakan produk makanan, belajar masak. Dari situlah minat tu datang. Bagi Robiatul Adawiyah, beliau ingin melebarkan lagi sayap perniagaannya dengan membuka kilang supaya boleh menyumbang kepada Mawib dan menjadi pembayar zakat terbanyak suatu hari nanti. Terima kasih dekat Mawib, dekat Baitul Mal yang telah mengambil Rabi ni, orang kata golongan asnaf, untuk mendidik, untuk bantu daripada kecil Rabi daripada masuk kelas ataupun belajar dekat Baitul Mal sehinggalah Rabi berjaya bina brand sendiri dan juga Rabi bina bisnes sendiri. Dan paling-paling banggakan Rabi dapat anugerah daripada anugerah ikon usaha Mawib pada tahun lepas dan disampaikan, bukan calang ya, disampaikan oleh tuanku sendiri. Syukur sangat, alhamdulillah. Kejayaan durian crepe Rabi memberi inspirasi kepada asnaf yang lain, termasuklah kepada mereka yang tinggal di wilayah Persekutuan Labuan. Seakan satu kerugian apabila melihat lambakan ikan kekek dibuang begitu sahaja di tepi pantai atau dibiarkan mati terapung di air tanpa ada inisiatif untuk memprosesnya sebagai produk makanan. Sebelum diperkenalkan dengan Mawib, saya menjalankan pelbagai jenis perniagaan, antaranya adalah berniaga nasi lemak di tepi jalan, dan saya juga ada menjalankan perniagaan burger secara COD dan juga buka gerai. Kalau ada mana-mana event saya akan cuba join lah. Tapi perniagaan tu, kebanyakan perniagaan yang kami ceburi tidak nampak way lah, which is tidak berjaya lah. Bagi Syahyidatul Syahira Jasni, 28 tahun, beliau tidak menjangka perusahaan sambal garing sebagai produk perniagaan bagi menambah pendapatan sampingan mampu memberikan pulangan lumayan dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Masa program bersama Mawib dalam program Tunas Usahawan Baitul Mal, kami ada juga kami diajar bagaimana mencapai, membuat sasaran target untuk jualan, di mana kalau kita dapat bantuan 15,000 tu, macam mana kita mau gandakan supaya kita punya target tercapai. So apa yang saya buat adalah saya buat milestone sendiri dengan membina rangkaian strategi pemasaran melalui sistem ejen dan juga stokis itulah. Tadbir urus yang efisien membolehkan Mawib menerokai pelbagai bentuk bantuan demi pembangunan ummah di ketiga-tiga wilayah persekutuan. Antara bentuk bantuan yang diberikan dalam aspek ekonomi dan perniagaan ialah bantuan perniagaan dan bimbingan keusahawanan, bantuan pertanian, perikanan dan penternakan, serta bantuan deposit kenderaan perniagaan. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Mawib. Kalau dulu saya adalah penerima zakat, tapi sekarang alhamdulillah kami telah pun menjadi pembayar zakat, dan asbab daripada membayar zakat kami juga pada tahun ini telah menjadi pemenang bagi cabutan hadiah utama pembayar zakat PPZ. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Mawib. Terima kasih pembayar zakat. Perkembangan penubuhan anak-anak syarikat-syarikat Mawib seperti Pusat Pungutan Zakat PPZ, Hospital Pusrawi, University College Mawib International UCMI, College Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur, Yayasan Taqwa Mawib, Mawib Dagang dan Mawib Healthcare memberi impak yang begitu besar kepada jutaan umat Islam di ketiga-tiga wilayah persekutuan. Saya nak melihat Mawib ini mampu terbang jauh lebih tinggi, bebas dengan pelbagai fungsi yang dimainkan untuk membela dan membantu golongan asnaf di wilayah-wilayah persekutuan. Jauh di sudut hati saya, kita nak melihat seperti mana apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menoktakan kemiskinan tegar di wilayah-wilayah persekutuan ini. Dengan kutipan zakat
yang dapat dikutip melalui pembayar-pembayar zakat ini tadi, saya berharap agar Mawib pada masa-masa yang akan datang akan terus lebih cemerlang, menyediakan pelbagai ruang dan peluang kepada golongan yang memerlukan. Bukan sekadar dalam bentuk wang ringgit semata-mata, bukan sekadar dalam bentuk ikan semata-mata, tetapi kita juga sediakan dalam pelbagai peluang kerjaya kepada mereka. Supaya duit zakat yang kita belanjakan itu betul-betul memberi impak, betul-betul memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan. Dia bukan satu pengagihan yang sia-sia. Maka dalam konteks ini saya berharap Mawib terus lebang tinggi, bukan sekadar pada peringkat nasional, bahkan pada peringkat antarabangsa. Mawib menjadi perintis ataupun satu contoh model yang boleh dicontohi oleh Majlis Agama Islam di negeri-negeri yang lain sebagai majlis yang mampu untuk membela golongan yang memerlukan daripada kutipan wang zakat ini tadi, insya-Allah. Jika di awal penubuhan Mawib, ia hanya dikaitkan dengan kerja-kerja kutipan zakat dan beberapa kerja tipikal institusi pengurusan zakat. Namun, sebenarnya peranan badan ini pada masa kini jauh lebih besar daripada itu. Antara aset yang dimiliki oleh Mawib ialah tanah perkuburan Raudatus Sakinah dan Menara Imarah Wakaf Mawib. Pertama sekali, kita sedia maklum Mawib ini adalah satu badan berkanun yang bertanggungjawab untuk menjaga ahli ulama Islam di wilayah Persekutuan, dan dalam konteks ini bagi menjamin kemaslahatan sosio-ekonomi umat Islam, kita memerlukan satu aset yang sangat berguna untuk kegunaan umat Islam di wilayah. Dan sehingga kini kita telah ada lebih kurang dalam 670 lot tanah dalam pelbagai kategori, dan ada tanah-tanah tersebut telah dibangunkan dan ada juga yang masih kosong dan sesuai untuk dibangunkan. Kita pun, Mawib sendiri pun telah ada satu rancangan jangka panjang dipanggil strategi planning Mawib, dan dalam itu dalam strategi planning tersebut telah terkandung yang dipanggil blueprint pembangunan hartanah Mawib, di mana blueprint ini telah diluluskan pada Februari 2022, dan kali ini pun telah diluluskan oleh Mesyuarat Mawib, dan kali ini pun dalam perancangan kita bersama dengan Jawi dan juga agensi berkaitan untuk kita bangunkan sama ada pembangunan ini sama ada pembangunan baru ataupun pembangunan semula ataupun tambahan pembangunan. Sebab kita pasti semua pembangunan yang ada pada hari ini tidak boleh kekal seperti sekarang. Dia mesti ada berlaku perubahan, mesti ada berlaku penambahbaikan, mesti berlaku peningkatan dari segi fasiliti dan juga operasi yang akan kita boleh menampung keperluan sama ada dalam tempoh jangka pendek 5 hingga 10 tahun ataupun jangka panjang 15 hingga 30 tahun. Jadi itu telah kita rancang sekarang supaya generasi akan datang akan dapat melihat langkah-langkah ini yang telah kita gariskan dan telah kita gagaskan untuk mereka laksanakan pada masa akan datang. Jadi tuan, harapan kita supaya hartanah Mawib ini dapat diuruskan dengan baik, dapat direkodkan dengan baik, dapat dikongsikan dengan pihak agensi-agensi yang berkaitan, supaya kita akan dapat satu data, satu panggilan data, satu set of document ataupun set of data yang komprehensif, yang reliable, yang autentik, yang dapat digunakan oleh semua pihak sama ada penyelidik ataupun pihak-pihak berkepentingan untuk mereka membantu Mawib ataupun membantu umat Islam membangunkan hartanah umat Islam yang dapat memberikan manfaat kepada negara, insya-Allah. Menyedari kepentingan pendidikan dari kecil hingga dewasa, Mawib memberi penekanan serius dalam sektor tersebut. Ia selari dengan keperluan semasa rakyat Malaysia, terutamanya pemastautin di wilayah persekutuan untuk mendapatkan kualiti pendidikan yang baik, kos yang minima bagi yang memerlukan. Aunty pun berasal dari Penang. My husband pun asal dari Penang. Kita memang orang Penang. Jadi aunty keluar daripada Penang tahun
70. Kahwin-kahwin tu keluar Penang. Ikutlah husband kerja semua, ikut pindah semua. Last sekali beli tanah kat sini. Yang ini buat rumah ni. Pada 22 September 2010, Baitul Mal Mawib telah menerima permohonan wakaf khas daripada Muhammad Mazlan Muhammad Ismail. Beliau mewakafkan hartanahnya seluas 1.7 ekar bagi penubuhan Pusat Pendidikan Islam untuk Warga Emas mendalami ilmu agama Islam kaedah pengajian pondok dengan pendekatan moden. Kita orang tak mau bagi kepada perseorangan dan siapa-siapa. Kadang-kadang ustaz ni siapa kita bagi, bukan tak ada tapi kita tak nak. Nanti dia boleh buat semua betul, nanti sampai dia meninggal kat anak pula pegang kan. Anak pula nanti buat jadi lain pula. Suruh Mawib buat agama lah. Jangan pergi tukar ke arah lain. Jadi daripada itu idea tu lah. Kata kat my husband, buka lah pengajian orang tua-tua sini. Ternyata peranan Darul Ilmi memberi impak yang tersendiri demi bekalan alam akhirat kepada warga emas yang menyedari mereka perlu bersedia dan menguasai ajaran Islam yang merangkumi seluruh aspek kehidupan sebelum meninggal dunia. Aunty pun bersyukur banyak-banyak pada Tuhan kerana Mawib jaga rumah dengan baik, dan terima kasih banyak-banyak kepada Mawib. Dia orang jaga dengan baik rumah ni semua. Itulah siapa-siapa yang involve semua kena semua aunty ucap terima kasih lah banyak-banyak. Kemakmuran ekonomi Islam sejagat dapat dilestarikan dengan jayanya jika kita sebagai umat Islam dapat memainkan peranan sebagai pemberi, pengurus mahupun penerima zakat jika rasa kebertanggungjawatan dapat dipupuk dalam masyarakat. Ianya juga secara tidak langsung dapat memastikan umat Islam dipandang tinggi kerana mampu menjadi contoh dalam menguruskan ekonomi dengan berintegriti, bermaruah, bijak dan efisien. Semoga kecemerlangan Mawib akan berterusan untuk tahun mendatang. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Surah Ali Imran ayat 185. Hari ini, Muhammad Abbasi meninggal dunia setelah hampir 3 tahun menderita sakit parah. Majlis pengebumian Allahyarham Muhammad Abbasi di tanah perkuburan Raudhatus Sakinah Taman Koperasi Polis berjalan lancar. Al-Fatihah.